Hari ni saya dan Cik Khairani hadir ke TPS Pesisir Relau di Sungai Ara, yang mana dahulunya TPS ni adalah TPS yang terbiar, tapak kosong, tanpa penjaja setelah bertahun-tahun. Kita cuba berikan kepada peniaga, tapi peniaga siapa pun tak berani nak masuk. Dan kami nampak tempat ni sesuai untuk dijadikan tempat penempatan semula bagi peniaga-peniaga yang terlibat di dalam adun bayar lepas, khususnya di kawasan Sungai Ara ni lah. Apabila kami dapat tahu tapak ni kosong, terus kami pun cari peniaga yang mana bermasalah untuk masuk ke sini. Kita tahu banyak peniaga yang tepi jalan dah meniaga sekian lama, berpuluh-puluh tahun, yang mana meniaga tanpa lesen, cuma ada tagging saja. Dan bila buat penempatan semula, kita cari tempat yang kosong untuk menempatkan mereka di tempat yang boleh mendapatkan lesen meniaga secara sah. Di sini kita dah dalam program penempatan semula peniaga-peniaga yang ada sebelum ni ada sedikit isu meniaga tanpa lesen, meniaga di tempat yang tak berapa betul. Hari ini kita berada di tapak baru kepada Char Kway Teow Jurong. Mungkin orang-orang bayar lepas agak mengenali lah Char Kway Teow Jurong ni, agak top. Kalau kita tengok TikTok pun memang selalu dia punya post tu agak FYP lah selalu. Di sini tempat mereka baru. Jadi kes ni dapat kepada kami pada tahun 2025. Pihak majlis minta untuk dia hentikan perniagaan pada bulan 1 bulan lebih kurang macam tu lah. Jadi ya, kes ni bila dapat kami cuba bantu dia sampai dia dapat tapak baru lah di sini. Alhamdulillah tapak baru ni mengikut apa yang peniaga ni maklum kepada kami, lebih selesa, perniagaan dia lebih maju, double daripada yang sebelum ni, tapak lama dia. Alhamdulillah lah, kira bagi kami satu kejayaan lah daripada kami dan bersama pihak Majlis Bandaraya Pulau Pinang. Assalamualaikum kak, abang. Okey abang lah. Alhamdulillah sudah. Mega okey kan. Hari ni kami main nak jenguk lah peniaga yang kita cuba bantu untuk program pendapatan semula lah. Kalau boleh abang bagi cerita lah sikit perjalanan perniagaan abang ni, susah payah sebelum ni macam mana sampai ke dapat tempat baru ni. Macam mana berniaga sini? Alhamdulillah tuan, terima kasih. Ni dah bulan ke berapa dah abang masuk sini ni? Ini kalau diikutkan ini minggu kelima kami start itu 20 bulan 5 2026 lah. Pertama kali saya ucapkan terima kasih kepada Tuan Khairul dan Tuan Khairani kerana memberi peluang pada kami sebagai penjaja di tepi jalan dulu dan berpindah ke tapak penjaja sementara ni. Alhamdulillah kami bersyukur di atas segala kerjasama ahli majlis semua. Memang kami bersyukurlah tapak ni. Alhamdulillah. Macam mana berniaga tadi? Maju sikit ke? Macam mana kak? Kalau diikutkan daripada dulu kami pindah ke tapak ni, anak-anak tapak ni lebih mendapat sambutan yang lebih baik daripada sebelum ni lah. Alhamdulillah. Tapak lama kira macam mana abang? Roboh semua ke? Tapak lama kami dah roboh dah, kami dah tak berniaga apa dah sana. Dia tinggal kosong. Sana pun tapak yang tanpa lesen. Sini kami mendapat lesen daripada ahli majlis dan kami memang bersyukur sangatlah untuk tapak ni. Abang berniaga sana berapa lama abang? Sana saya berniaga hampir 8 tahun lah. 8 tahun lah. Lama tu? Lama, memang lama. Walaupun sana sebagai tapak penjaja orang kata yang tanpa lesen, tapi masih dipantau oleh ahli majlis. Majlis masih memantau walaupun kita berniaga tanpa ni. Tapi di sini kita dapat lesen, memang kita sangat-sangat bersyukur. Maknanya kita boleh memperluaskan lagi kita punya bisnes kan. Ya, alhamdulillah lah. Kan kita berniaga tanpa lesen kan. Bila tanpa lesen kita berniaga pun orang kata Besar-besar lah. memang tak benda tak ni lah kan, orang kata kan tak ikut peraturan kan. Jadi benda kita majlis dah bagi orang kata apa dengan tapak dengan Peluang lesen, baru tu alhamdulillah. peluang tu memang kami memang hargai, memang bersyukur sangat-sangat. Lagipun di sana dah apa orang kata tempat dah tak ada. Bila dapat tempat ni dengan lesen apa semua, kami dah tak ada risau dah. Kita berniaga, kami dah senang hati. Lapang dah dah. Yang tu yang kami mahu pun, sebab kita tahu
apabila penjaja tanpa lesen di tepi jalan, setiap hari dia takut tindakan diambil. Dan kita tahu bila tepi jalan tanpa lesen ada saja mungkin jadi isu lalu lintas, isu keselamatan. Sudah dapat kes ni, kami berbincang, okey, kita tengok tempat ni sesuai, kita cadangkan di sini untuk buat penempatan semula. Alhamdulillah lah, abang masuk saya tengok, hari ni tengok pun petang pun orang ramai dah. Buka pun orang dah masuk. Alhamdulillah. Kalau banding dengan sana waktu petang tak ada orang lah. Tapi di sini alhamdulillah ada sambutan lah. Memang lebih. Alhamdulillah lah. Sebab yang kami buat tahu tapak ni, orang tahu tapak ni tak ada orang ramai. Dia berkata dulu dapat jeep tendang. Tapi main-main ni ada kedai makan. Lagi ramai orang makan. Tapi kalau ikutkan dulu tapak ni banyak orang yang dapat, tapi mereka tak nampak potensi untuk membangunkan tapak ni. Jadi satu kerugian lah untuk yang sebelum ni. Saya memang nampak, walaupun dulu hutan kita nampak ni adalah satu tempat yang kita tapak penjajah sementara yang berpotensi untuk kita bangunkan. Jadi kalau majlis dah bagi kesempatan ni, maknanya kita akan lebih, orang kata, lebih memajukan diri. Ya, alhamdulillah. Yang tu yang kami harap pun. Bila kita usahakan, kami pihak ahli majlis ni dah usaha untuk nak tempatkan di sini, kami memang harap peniaga-peniaga bangunkan tempat ni. Senang kami tercapai lah di sini. Alhamdulillah. Memang kami Syukurlah. Syukur memang bersyukur kepada Allah SWT dan juga kepada semua ahli majlis dan semua majlis MPPP lah sebenarnya. Memang bagi kesempatan yang sepatutnya orang lain akan rebut juga peluang ni. Kalau ada peluang yang diberi oleh pihak majlis, mana ada penjaja-penjaja yang tepi jalan ni, ambillah kesempatan, bangunkanlah bisnes sendiri dengan cara yang sendiri lah. Pasal kita memang boleh berbangunkan di sini, tapi kita kena ada semangat juang yang kuat. Yalah. Bagi pihak kami sebagai penjaja asal di tepi jalan ni, kami melihat majlis banyak memberi peluang untuk penjaja-penjaja untuk masuk ke tapak majlis yang telah disediakan. Jadi sebagai penjaja dia yang berada di tepi jalan, kalau dapat peluang, ambillah, rebutlah peluang. Kadang-kadang peluang ni bukan mudah untuk kita dapat, dan kita nak bangunkan sesuatu bisnes kita dengan adanya lesen, mana itu lebih baik. Yalah. Yang tu dah memang orang kata bila dapat tapak ni, kita rasa memang lapang, rasa bila main niaga pun kita tak waras, tak rasa macam usah lagi ni apa akan jadi hari ni kan, ada pun kita akan kena sompu lagi ke macam mana kan. Sebab kita bila berniaga tak ada lesen, kita akan biasa susah hati sebenarnya. Boleh rasa perbezaan dia tu. Penghargaan lah untuk majlis, untuk semua ahli majlis yang tolong. Terima kasih banyak-banyak. Dan kami bersyukur lah memang dapat tempat ni. Orang kata memang orang kata kami akan berniaga, akan memajukan lagi tempat ni. Potensi tu kita boleh nampak kat sini dengan customer yang lebih daripada sebelum ni sebenarnya. Daripada segi customer yang masuk ke semua tu kita boleh nampak dia memang lebih daripada dulu yang kita berniaga kat jalan tanpa lesen. Kami berjanji juga, kerana dia bila majlis dah bagi peluang, kami akan tunjukkan satu potensi yang memang pihak majlis ni boleh buat sesuatu untuk peniaga di tepi jalan. Kita akan membangun dan menjadi yang orang mungkin satu contoh lah antara kawasan di sini. Kami harap lah, sebab bila kita wawarkan kepada peniaga-peniaga tepi jalan ni, ramai yang tak berani nak masuk. Kita ada beberapa tempat yang kosong. Ya. Banyak tempat yang ada. Astaka ada, tapak penjaja ada. Bila kita offer tu tak berani. Dia dok rasa bila masuk ni tak ada bisnes. Takut tak ada bisnes. Bisnes ni kita tak boleh baca dengan akal lah. Yalah. Kita kena buat rezeki dulu. Tuhan lah. Rezeki kita, yang penting kita kena usaha. Yeah. Yang penting kita kena usaha. Kalau ada lesen majlis bagi, ambil lah peluang, rebutlah peluang ni. Binalah kejayaan sendiri. Kalau kita duk tunggu boleh tak boleh, memang tak boleh lah jawapannya. Kalau majlis dah bagi peluang, rebutlah peluang ni, ambil. Kalau kita tak cuba, kita tak tahu kan. Manis dia tu ada di ujung tu. Bila kita tengok macam tu saja, kita tengok macam kapuk tu, memang kita akan rasa macam okey ke. Yalah. Tapi kita tak cuba, kita tak tahu sebenarnya. Bila dah majlis lagi, yang penting lesen tu ada, kita berniaga dengan tenang. Lagi
lega lah, kami pun lega lah. Kira sampai habis lah saya dengan Khairul ni tengok PKS ni. Pada awal kira Daripada awal. Kita lega lah kau. Ya. Ayo jaya semua kita lega. Pada semua peminat-peminat Jengon Char Kway Teow, kami punya customer yang lama dan yang baru, jangan lupa kau cari, search kat sini. Tapak penjajah sementara, besaran relau. Kami beroperasi daripada pukul 5.30 sampai pukul 12.30 malam dan kami bercuti pada setiap hari Isnin. Pada hampa semua, jemput mai ramai-ramai dan meriahkan tempat ini. Terima kasih daripada Jurong Char Kway Teow untuk semua peminat. Terima kasih MBPT. Kena bagi tempat baru dan lesen untuk kami.